Langsung tak sedar yang dunia yang mereka tinggalkan semalam sebenarnya dah hilang ditelan zaman. Inilah soalan pertama yang keluar dari mulut mereka. Berapa lama kita tidur ni? Sehari atau sekejap je? Cuba bayangkan perasaan tu. Keliru, tak tahu apa-apa. Langsung tak terlintas di fikiran mereka yang mereka sebenarnya dah tidur selama berabad-abad. Disebabkan lapar, salah seorang dari mereka pun pergilah ke kota nak beli makanan. Dan inilah dia, detik penentu segalanya. Duit shilling perak yang dia guna tu bagi dia duit biasa je. Tapi bagi orang di kota, itu adalah barang purba. Satu artifak dari zaman yang dah lama berlalu. Di sinilah keajaiban itu mula terbongkar. Jadi, kenapa semua ni berlaku? Penemuan mereka ni bukan satu kebetulan tau. Ia dirancang oleh Tuhan. Untuk apa? Sebagai satu tanda. Tanda untuk generasi baru yang beriman masa tu. Supaya mereka nampak dengan mata kepala sendiri yang janji Tuhan tentang hari kebangkitan itu adalah benar. Kisah mereka menjadi bukti hidup